Ini bukan sekadar sumbangan fizikal. Ini adalah tanda bahawa veteran tidak dilupakan. Ia menunjukkan bahawa persatuan ini masih hidup, masih aktif, bergerak, dan persatuan ini sentiasa berusaha untuk membantu ahli. Sebagai memeriahkan lagi program kita hari ini, selain daripada mengopi, ianya juga akan diselitkan dengan beberapa aktiviti sokan rakyat, sokan kampung untuk keluarga dan yang hadirin sekalian. Di antara program sokan rakyat, kita ada sediakan dam haji, dam ular, main carom dan sebagainya. Untuk anak-anak juga, mana yang ada tu kita tak lupai, kita ada program untuk mereka. Bagaimana yang telah dimaklumkan oleh pengurusi tetap tadi semasa sesi penerangan, saya masih lagi, sehingga hari ini masih lagi menerima pertanyaan daripada kalangan ahli kita yang di luar sana yang belum menjadi ahli. Soalan mereka seperti mana yang diberitahu oleh Cik Ralid tadi, apa yang saya dapat daripada persatuan. Yang ini, kalau saya nak cerita tentang kebajikan, apa yang kita boleh dapat, panjang. Saya takut yang nak terima tu nanti tak boleh terima, lalu panjang. Tetapi saya boleh ringkaskan seperti berikut. Faedah pertama ialah, kalau kita sebagai seorang veteran bertindak sendirian, apa juga yang kita hajatkan tidak akan berhasil. Tetapi apabila kita berpersatuan, suara kita ramai, kita menjadi kuat. Seperti mana yang dimaklumkan oleh saudara saya tadi, salah satu daripada sebab mengapa Kerajaan Johor bersetuju urunkan sumbangan ialah sebahagiannya adalah datang dari desakan veteran. Tapi kalau seorang saja veteran yang pergi kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya tak rasa beliau akan entertain. Tetapi oleh kerana kita pergi atas platform persatuan dan digabungkan dengan persatuan yang lain seperti Persatuan Veteran ATM Negeri Johor, maka suara kita didengar. Ini adalah salah satu daripada tujuan dan faedah yang kita dapat apabila kita menjadi ahli persatuan. Kita juga apabila kita berpersatuan, kita dapat menyalurkan apa juga jenis bantuan yang kita sama ada kita terima daripada negeri ataupun daripada individu, dapat kita salurkan dengan teratur kepada veteran-veteran yang berdaftar. Bermaksud, jika veteran itu walaupun dah berumur tetapi dia tidak berdaftar, kita tak ada maklumat. Jadi apa juga bantuan yang disalurkan kepada mereka tidak dapat kita sampaikan. Oleh itu, di kesempatan ini saya mohonlah kepada tuan-tuan para hadirin, jika berjumpa sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih juga belum menjadi ahli, ajaklah mereka sama-sama kita untuk menjadi ahli. Banyak manfaatnya, terutama dari segi kebajikan. Kita juga boleh mendapatkan akses kepada latihan kerjaya. Kita juga boleh dapatkan akses untuk bersama menjayakan program-program komuniti. Kita juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat seperti yang dimaklumkan tadi, terutamanya daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran. Dan seterusnya, kita dapat meneruskan tradisi TLDM untuk sama-sama membantu sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu
Sebagai veteran, saya ingin membuat sedikit seruan. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, setiap kali sebagaimana yang dimaklumkan tadi, sepanjang masa, sepanjang tahun, kita sentiasa mengadakan berbagai program-program, terutamanya program kebajikan. Dalam melaksanakan beberapa aktiviti seperti yang saya ceritakan tadi, sudah tentu ianya melibatkan kos. Dengan kerjasama pelbagai pihak, kami dapatlah sedikit menampung kos tersebut. Dalam hal ini juga, kita juga ada menerima sumbangan dari ahli-ahli persatuan itu sendiri. Terima kasih kepada tuan-tuan, pada semua yang telah menyumbang kepada tabung kebajikan PVT LDN.